Kau tak semayang senang, kau dah semayang susah pula. Orang yang paling kuat diuji coba oleh Allah di kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Dan orang yang paling kuat pegang Islam, lagi kuat Tuhan uji dia. Ya, lagi kuat kita pegang, lagi kuat Tuhan uji kita. Seorang ni dulu dia hanyut, kan? Mayang tidak, masjid pun tak kenal, ya, meniaga bisnes besar juta-juta. Sekali bila Tuhan beri hidayat kat dia, ya, hidayat kat dia pun mula berubah. Bila berubah dah rajin buat ibadat, masjid suara dah buat, alhamdulillah. Tuhan uji dia, bisnes dia agak bergonggah. Dia kata Tuhan uji tu. Syaitan cocok dia. Kau tak semayang senang, kau dah semayang susah pula. Jaga tuan-tuan. Ya, kadang banyak dia mulut-mulut yang tak berakal dia. Aku tengok kau pergi suara masjid tak ada senang pun. Aku tak semayang kaya raya. Itu semua dah masuk perangkat iblis wa syaitan. Ya. Cakap pada dia, nilai semayang ni nak nilai dengan juta kau ke dia. Ya. 2 rakaat saja orang semayang bukan wajib tau. Semayang sunat dia lebih daripada jutawan bilion dunia pun tak sama. Rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sunat subuh saja harga dia lebih mahal dari dunia dan isi dunia. Itu pesanan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, maknanya pendedahan yang dibuat oleh pimpinan agung kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 2 rakaat tu sunat subuh. Kaedah kita 70 kali sunat baru sama 1 wajib. Sekarang sembahyang fardu subuh lagi besar. Dia nak cerita dengan yang segegar orang sembahyang dapat berapa dan dia menjaga dapatlah 1 hari. Katalah diuntung 1 juta sehari pun tak sama dengan orang sembahyang. Segi kualiti tak ada, nilaian tak ternilai. Itu yang Tuhan bagi itu. Ya, satu lagi yang perlu kita faham ialah pemberian ada 2. Ujian pun ada 2. Pemberian kalau Tuhan beri kepada orang beriman, orang yang taat, itu dipanggil nikmatan hakikatan. Nikmat pada hakikat. Kalau Tuhan beri pada orang yang tak beriman, macam orang kafir ataupun orang yang tak taat, yang tidak bertidak, itu bukan nikmat, itu istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Selagi Allah muakan mereka dalam keadaan tak sedar. Dia tak semayang tuan ulu lagi. Pada sap digentap dia kan. Tu ada cempak sana.